Ini cara-cara buat ikan perkasam. Jom ikut Mak Tok. Mak Tok nak tunjuk cara-cara buat ikan perkasam. Hai hampa, hari ni Mak Tok nak tunjuk cara-cara buat ikan perkasam. Ikan lampam yang Mak Tok mengai hari tu. Jom tengok Mak Tok buat ikan perkasam. Ini bahan-bahan untuk nak buat ikan perkasam. Beras ni agak-agak dengan ikan lah. Mak Tok ambil 2 cawan je, 2 cup. Garam. Ni berasnya Mak Tok nak goreng lah. Berasnya Mak Tok dah basuh, dah bersih, dah cuci. Nak goreng sampai jadi perang. Nak buat serbuk ikan perkasam. Kena goreng lah. Lama juga goreng ni. Kita nak kena goreng sampai dia perang lah. Dia dah jadi perang macam ni. Kita dah boleh tutup api lah ni. Ini dah okey dah. Kejap lagi kita kena sejukkan sekejap. Baru kita boleh hancurkan blend. Kita blend kering. Kena blend kering. Okey sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Mak Tok nak misin. Nak misin beras yang digoreng tadi tu. Dia kena misin kering lah. Tengok dah halus. Alhamdulillah dah halus dah. Mak Tok nak buat serbuk ikan. Ikan ni Mak Tok dah letak garam semalaman. Baru kita boleh letak serbuknya. Baru kita nak letakkan serbuknya. Lepas semalaman kita letak serbuknya. Lepas kita semalaman tu kita letak garam kan. Kita simpan dulu. Lepas tu Mak Tok nak letak serbuknya. Serbuknya kita letak macam ni je. Kita susunlah dalam ikan ni. Susun macam tu. Ni macam ni. Macam ni. Kalau ni kita buka sikit dia punya ni. Kita letaklah dalam dia tu. Dia punya. Dalam ni kita letaklah sikit dia punya serbuk tu dalam perutnya tu. Bagi dia rasa. Okey, dah selesai. Buat ikan perkasam. Betul serbuknya yang ada lebih tu kita tabur-tabur lah atas dia. Tabur-tabur. Lepas tu kita tutup. Kita simpan selama 2 minggu. 2 minggu ke 3 minggu ke baru kita boleh makan. Selama 2 minggu ni letak di luar dulu. Jangan letak dalam peti ais ke. Selepas 2 minggu baru boleh masuk peti ais. Jangan letak di tempat yang beku. Tempat biasa je dalam peti ais tu.